Lepas tu dalam hikam Syekh Abi Madian At-Tilimsani dia kata man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Barang siapa yang telah direzekikan, tu rezeki besar batin oleh Allah Ta'ala, kemanisan munajat, kemanisan dia dengan Tuhan. Tuhan buka, jawab dia apa? Zala anhu naum, nasaya hilang bagi dia perasaan mengantuk. Malam tak mengantuk. Ya, Imam Malik, Syekh Abdul Wahid, banyak ulama besar-besar, wali besar ni, wudu isyak dia sampai subuh. Wudu isyak sampai subuh. Apa maksud dia? Dia tak tidur malam 40 tahun. Ni bukan boleh buat-buat kan. Kalau buat-buat kita pening. Ini rasa yang Tuhan dah campak ke dalam kalbi dia. Ya, dengan keberkatan Allah Ta'ala bagi dia apa? Dia bersungguh-sungguh. Mula-mula bangunlah awal sikit kan. Sebelum subuh tu bangun dalam 10 minit awal, kemudian 20 minit, kemudian setengah jam awal sikit-sikit kan. Kalau tak biasa jangan gentar. Dia dengar orang tak tidur, dia pun tak tidur, lepas tu sengit bagi kan. Tadrij, ansur sikit lama-lama dia tamakun, dia mantap, akhirnya dia berikan kesilapan. Allah Ta'ala akan berikan kelazatan bagi siapa yang mengutamakan akan dia, dan lambang tawadud, mana kasih sayang dia kepada Allah Ta'ala.